Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nak sambung hari ini dengan topik kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Jadi kita mulakan dengan kuasa 2 dan punca kuasa 2. Jadi soalan yang pertama iaitu pada latih diri 3.1a, tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah kuasa 2 sempurna atau bukan. Jadi ikut contoh tu dekat atas tu, ada contoh satu kan. Dia kata tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah kuasa 2 sempurna atau bukan. Dia buat cara apa? Dia buat mula 36 tu boleh bahagi 4. Dia akan jadi 4 darab 9. 4 itu boleh jadi 2 darab 2 dan 9 ialah 3 darab 3. Jadi kita boleh kemudian kita pasangkan balik, buat sepasang-sepasang. Mesti ada 2 pasang yang sama, iaitu dia memang mula 2 darab 2 darab 3 darab 3, ataupun lepas tu kemudian kita susun balik 2 darab 3 darab 2 darab 3, 2 darab 3 2 darab 3. Jadi itu adalah maksudnya 3.6 adalah punca kuasa 2 ataupun kuasa 2 sempurna. Okey. Jadi adakah jadi kalau B itu 54, tidak ada pasangan dia. Kalau tengok 2 darab 3 darab 3 darab 3. Jadi tak ada macam kita asingkan 2 dengan 3, sini 3 darab 3. Jadi tak boleh lah. Okey. Tapi sebelum cikgu nak buat cara tersebut, cikgu nak tunjukkan cara untuk nombor-nombor yang kecil yang kita boleh terus beritahu pada cikgu kamu dia adalah kuasa 2 sempurna ataupun tidak. Iaitu kamu gunakan saja kalau contohnya 1 kuasa 2, kamu kena faham 1 kuasa 2 maksud 1 darab 1 ialah 1. Kemudian kita buat 2 kuasa 2, 2 darab 2 ialah 4. 3 kuasa 2 ialah 3 darab 3 ialah 9. 4 kuasa 2 ialah 4 darab 4 iaitu 16. 5 kuasa 2 bermaksud 5 darab 5 iaitu 25. 6 kuasa 2 maksud 6 darab 6 36. 7 kuasa 2 ialah 7 darab 7 49. 8 kuasa 2 adalah 8 darab 8 64. 9 kuasa 2 ialah 9 darab 9 iaitu 81. 10 kuasa 2 iaitu 10 darab 10 100. 11 darab 11, 11 kuasa 2 121. 12 kuasa 2 ialah 144. Sebab kita dah hafal sifir ni semua. Daripada darjah berapa kita hafal sifir ni, daripada darjah 3 kita dah hafal sifir 2, ataupun sifir darjah 1 kot dah kita dah hafal dah sifir sifir 2, sifir 3. Okey, dan boleh naik terus naik Jadi kita dah hafal sampai sifir 12, jadi kita tahu terus. Okey, jadi yang mana dikatakan kuasa 2 sempurna tu iaitu nombor ni. Okey, jadi sebenarnya kalau zaman bukan kalkulator dulu, cikgu suruh kamu buat nombor ni sampai 25 dan 25. Jadi bila kamu tengok nombor tu saja, kamu tahu dia adalah kuasa 2 sempurna. Bukan nombor-nombor yang bukan berada di sini bukan kuasa 2 sempurna. Okey, jadi isunya kalau nombor tu lebih besar daripada 625, iaitu 25 dan 25, 625. Jadi bagaimana kita nak buat, nak buktikan dia sama ada kuasa 2 sempurna ataupun tidak. Jadi ini adalah nombor kuasa 2 sempurna. Okey, jadi 45 bukanlah. Tapi kalau cikgu kamu suruh tunjukkan bukti, kamu bahagi. Okey, jadi cikgu tak bahagikan macam kalkulator macam ni bagi. Kita ada belajar dulu apa dia nombor perdana. Kamu bahagi kan dengan macam nombor perdana, ataupun topik 2 kan kita belajar mencari faktor sepunya terkecil dan gandaan sepunya faktor sepunya terbesar. Okey, dan gandaan sepunya terkecil. Jadi kita buat betul. Tapi kamu bahagikan dengan nombor kita kan ada belajar juga itu faktor perdana. Kita buat macam tu. Bila kita buat, kita dapat 45 contohnya
ingat, kamu bahagikan dengan nombor-nombor apa dia? Nombor perdana saja. Boleh bagi 2? Tak boleh. Bagi 3 boleh. Okey, dapat berapa? Dapat 15. Kalau 15 bahagi 2, tak boleh lah. Bagi 3 lagi, dapat 5. Kemudian 5 bahagi 5, dapat 1. Bila dapat 1, kamu tengok sini. Ada tak dua pasangan yang kita boleh reka? 3 darab 5. Lepas tu kita susun balik. Ni memang gagal lah, sebab dia mesti nak dapat dua pasangan itu mesti bilangan tu genap. Macam ada 4. Jadi boleh lah 2 di sebelah sini, 2 di sebelah sana. Kalau 3 nombor macam ni memang tak boleh. Okey, jadi memang tak ada lah. Kita nak susun macam ni pun tak boleh. Kita tak boleh susun 3 darab 5 darab 3. Jadi ini satu pasangan, yang ni satu pasangan lagi. Tak sama kan? Dia mesti benda yang sama. Tengok cikgu ujikan ni. Jadi yang ini jawapan dia tidak lah. Kalau yang B 100, kalau kamu dah tahu pun 100 tu ni, nak buktikan cara ni, kamu bagi 2, dapat 50. Bagi 2 lagi, dapat 25. Bagi 5, dapat 5. Bagi 5, dapat 1. Jadi dalam kes ini adalah 2 darab 2 darab 5 darab 5. Adakah kalau kita ambil 2 yang pertama ni sepasang, ni sepasang? Tidak, dia tak sama. Okay, mesti yang jadikan sama, iaitu susun balik. Itu 2 darab 5 darab 2 darab 5. 2 yang pertama ini dengan 2 yang kedua adalah sama. Okey, jadi 100 adalah kuasa 2 sempurna. Kita teruskan dengan soalan C dan D. Berapa nombornya? 214. 214 tak ada ke sini. Confirm tak berjaya. Okey, ataupun confirm tak ada lah maksudnya. Jadi 214 kita bahagi 2 akan dapat berapa ni? 107. Okey, boleh bahagi berapa? Okey. Nasib baik kamu ada kalkulator, boleh guna kalkulator. Jadi 107 bahagi 2 memang tak boleh. Cuba bagi 3. Bagi 3 tak boleh. Jadi 107 ni nak bagi berapa ya? Bagi 7 bagi 5 memang tak boleh. 7 tak boleh. Okey. Kemudian apa lagi yang boleh bagi ni? Jangan fikir ni. Kalau 11, IP 11 pun tak ada. Kalau 13 macam mana? Pun tak ada. 15, 17, 107 bagi 15 memang tak boleh lah. 17 tak boleh juga. 107 bagi dengan 19 pun tak boleh. Okey, jadi 107 ni adakah ini nombor perdana? Jadi biasanya nombor perdana tu yang kita tengok daripada 1 sampai 100 dia. Jadi kalau lebih daripada 100 ni, kita kena cuba-cubalah. Okey, jadi jawapan dalam kes ni tidak juga. Okey, bukan nombor nombor apa? Kuasa 2 sempurna. Okey, 324. Okey, jadi nombor ni yang inilah betul-betul yang sebab nombor ni tak berada dalam kesan ni Tapi kalau kamu buat sampai 25 dan kamu akan dapati, kamu boleh tahulah nombor ni adakah dia kuasa 2 sempurna ataupun tidak. Jadi kita bahagikan. Bagi apa? Kita bahagi 2 lah. 324 bahagi 2 dapat 162. Kita bahagi 2 lagi dapat 81. Yang ni boleh bagi 3. 81 bagi 3 27. Okey, dapat 27. Kalau bagi 3 lagi dapat 9. Bagi 3 lagi dapat 3. Bagi 3 lagi dapat 1. Jadi ada. Okey, tengok. Yang ni kita tak tulis lah tak nak tulis terus. Jadi jawapan dia ni kita susun terus. 2 ada 2, 3 ada 4. Jadi kita letakkan 2 daripada 3 ni dengan salah 1 daripada 2 Jadi terus susun dari 2 darab 3
darab 3. Lepas tu darab 2, darab 3, darab 3. Ni pasangan untuk yang pertama, ini pasangan untuk yang kedua. Jadi 2 darab 3 berapa? 18. Okey, 18 darab 18 ialah 324. Jadi kalau kamu buat sampai 18 sampai 25 akan adalah nombor tersebut muncul. Jadi jawapannya dalam kes ini adalah ya. Itu saja. Okey, latih diri 3.1b. Salin dan lengkapkan setiap yang berikut. Okey, jadi seperti pada latih diri 3.1a, kita dah buat ni. Jadi apa yang pentingnya nombor ini adalah yang kuasa 2 tu kamu dah belajar lama sebelum ini. Itu pendarapan dirinya sendiri. Kuasa 2 maksudnya kalau 5 kuasa 2 bermaksudnya 5 darab 5. Mendarab dirinya sendiri. Jadi yang lebih penting lagi ialah kamu kena tahu ialah jika kita menggunakan kalkulator dan kamu tekan kalkulator tu pada nilai di sini iaitu punca kuasa 2 bagi 25 akan jawapannya dapat balik kepada 5. Ataupun punca kuasa 2 bagi 81 ialah 9. Bukan 9 kuasa 2, 9 saja. Okey? Jadi itu pentingnya kalau kamu hafal nombor ni. Dan terbalik, punca kuasa 2 121 ialah 11, punca kuasa 2 144 ialah 12, punca kuasa 2 16 ialah 4. Jadi kamu boleh menggunakan otak tanpa menggunakan kalkulator lebih laju. Okey? Mari kita jawab soalan-soalan daripada latih di 3.1a. Okey, ni kefahaman dia. Jadi maknanya cerita panjang dia. Jadi okey, kalau 5 darab 5 25, punca kuasa 2 25 boleh ditulis sebagai pendarapan diri. Apakah nombor yang didarab dirinya sendiri dapat 25? Itu 5 darab 5. Dan jawapannya punca kuasa 2 25 ialah 5. Okey, jadi kalau kamu tahu 5 darab 5 25, punca kuasa 25, punca kuasa 2 36 ialah 6. Jadi lebih laju lah. Okey, jadi kalau yang ini kamu kena tahu 8 darab 8 adalah 64. Di sini letak 8 darab 8. Jadi punca kuasa 2 bagi 8 darab 8 ialah okey 48. 24 kuasa 2 maksudnya 24 darab 24. Jadi punca kuasa 2 576. Satu nombor je sini. Macam mana? Kita tulis dalam bentuk kuasa 2 iaitu 24. Salin balik di sini lah. 24 kuasa 2 di situ. Okey, boleh 24 darab 24 ataupun 24 kuasa 2. So jawapan untuk punca kuasa 2 ialah untuk 5 atau 76 ialah 54. Nanti bila kamu dah faham sebenarnya step ini tak perlu pun. Kalau kamu tahu nombor yang ini, okey, yang nombor lebih besar biasanya kamu boleh guna kalkulator. Okey, senang je. Latih diri 3.1c. Cari nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. So cari nilai bagi 8 kuasa 2 negatif 5/6 kuasa 2 dan C 1.4 kuasa 2. Jadi tanpa menggunakan kalkulator, kita tulis balik dalam bentuk tanpa kuasa 2, iaitu ulang nombor tersebut. Okey, sebab kuasa 2 nombor ni diulang 2 kali. Jadi 8 darab 8, jika percaya kamu tahu nombor jawapannya 64. Kalau negatif 5/6 kuasa 2 bermaksud negatif 5/6 darab negatif 5/6. Kalau cikgu gunakan bracket, cikgu tak letak darab lah. Tak payah letak darab. Okey, kalau bracket. Kalau tak letak bracket, dan kamu letak darab. Okey, untuk memahamkan bahawa dia bukan tolak. Okey. Jadi untuk pendarapan pecahan, atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi negatif 5 darab negatif 5. Negatif darab negatif adalah positif. Okey, 25 saja. Dan 6 darab 6 ialah 30. 6
Akhir sekali 1.4 kuasa 2 maksudnya 1.4 darab 1.4. Jadi macam mana darab ni 1.4 darab 1.4? Kalau boleh guna tu, okey, 1.4 darab 1.4. Okey, buat macam biasa. Macam biasa tu macam mana? 4 darab 4 16, naik 1 darab 4 dapat 4, tambah 1 jadi 5. Kemudian kosongkan tempat bawah 6. Okey, untuk penerapan nombor yang kedua, padamkan nilai-nilai yang ada di atas tu. Kemudian 4 darab 1 dapat 4, jadi nombor pertama letak di sini. 1 darab 1 dah 1. Okey, dan campurkan 6, 9, 1. Jadi adakah jawapan dia 196? Tidak. Bilang berapa desimal sini? 1 desimal, 1 desimal, 2 desimal. Di sini 1 desimal, 1 tempat perpuluhan. Yang ini pun 1 tempat perpuluhan. Jadi pada jawapan, jadikan dia 2 tempat perpuluhan. 1 tempat perpuluhan tambah 1 tempat perpuluhan, jadi 2 tempat perpuluhan. Jadi dari belakang 1, 2 dot. Dan jawapan dia 1.9. Okey, seterusnya soalan nombor 2, cari nilai bagi setiap yang berikut dengan menggunakan kalkulator. Okey, untuk A 29 kuasa 2. Tekanlah 29 kuasa 2, tekan 29 kuasa 2 dekat mana? Dekat X kuasa 2. Tekan dia X kuasa 2 tu, dia akan keluar kuasa 2 situ. Jadi dia akan dapat 841. Kalau soalan B ditanya apa? 9/11. 9/11 kuasa 2. Okey. Yang ini kena letak dalam bracket 9/11 tu. Okey, jadi dalam bracket 9/11. 9/11 tu 9 bagi 11 pun boleh. Okey, kalau kamu nak guna per, kamu kena gunakan 9 ABC 11. Dan tutup bracket dan kuasa 2, tekan je X kuasa 2. Dan akan dapat jawapan dia 0.6694. Tapi itu sebabkan soalan kita dalam pecahan, kita bagi dalam pecahan, tekan ABC, dapat 81/121. 81/121, iaitu 9 darab 9 dan 11 darab 11. Seterusnya soalan C adalah negatif 15.3. Negatif 15.3 kuasa 2. Okey, kuasa 2. Okey, jadi untuk tempat ataupun untuk nombor dalam perpuluhan juga kena letakkan dalam bracket kalau ada negatif. Okey, kalau nombor tu sendiri negatif, kalau 4 tolak 15.3 kuasa 2, itu cerita lain. Okey, tapi kalau ini adalah negatif 15.3 tapi dia ada negatif, nombor tu sendiri adalah negatif, kamu kena pastikan letak bracket. Sebab negatif 15.3, kalau yang ini maksud dia apa? Maksud dia adalah negatif 15.3 darab negatif 15.3. Tapi kalau negatif 15.3 kuasa 2 macam ni, ini kalau tak ada bracket ni maksudnya negatif 15.3 darab 15.3. Sebab yang diulang tu cuma nombor, tidak simbolnya. Okey, nampak? Ini ada kedua-dua simbol ada negatif. Kedua-dua nombor ni ada negatif. Yang ini belakang tak ada. Sebab yang diulang cuma dia. Itu pentingnya letakkan bracket. Okey, especially untuk kalkulator faham. Okey, jadi letak bracket negatif 15.3, tutup bracket kuasa 2 dan dapat 234.09.
Okey, seterusnya latih diri 3.1D. Cari nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Tanpa menggunakan kalkulator, sebaiknya kamu buat praktis dulu dengan nombor-nombor kuasa 2. Apa kan nombor kuasa 2 yang praktis yang tadi lah, iaitu yang tadi tu yang 3.1A. Kita cakap Jadi 1 kuasa 2 adalah 1, 2 kuasa 2 4, 3 kuasa 2 9, 4 kuasa 2 16, 5 kuasa 2 25, 6 kuasa 2 36, 7 kuasa 2 49, 8 kuasa 2 64, 9 kuasa 2 81, 10 kuasa 2 100, 11 kuasa 2 121, 12 kuasa 2 144, 13 kuasa 2 169, 14 kuasa 2 196, 15 kuasa 2 225, dan kamu boleh teruskan sampai ke 25. So kalau nombor tu lebih besar pada nombor yang kita ada ni, kita buat bahagi. Satu nombor itu buat bahagi, nombor lain kita dah dapat dari sini. Okey, jadi kalau kamu untuk praktis ni, pastikan yang ini kamu tulis pada kertas, satu kertas yang lain. Okey, kamu buat tulis dan letak kertas tu. Dari lepas tu dah tulis ni, jangan tulis bersebelahan. Kamu letak tu kertas di tempat lain dan cuba ingat apakan nombor-nombor ini. Okey, jadi punca kuasa 2 bagi 81, 81 ialah 9 darab 9. Jadi punca kuasa 2 bagi 81, terus tulis 9. Tak payah tulis punca kuasa 2 9 darab 9. Itu untuk beginners. Betul lah, boleh lah. Okey, kita kalau dah hafal nombor ni, tak payah. Ni masa penuh. Okey, tidak ada masalah. Kecuali kalau dia beri ruang-ruang. Ada ruang-ruang jalan kerja yang disuruh isi, itu kena isilah mengikut latihan tadi. Itu 3.1C. Mungkin kuasa 2, mungkin pendarapan nombor yang sama, mungkin 9 darab 9. Okey? Jadi di sini punca kuasa 2 bagi 49, 7. Punca kuasa 2 bagi 121, 11. Katalah cikgu tak tahu apakah punca, sebab nombor tu dah lebih besar. Okey? Apa kita buat? Kita bahagi 900. Kamu boleh bahagi dengan nombor perdana sebesar-besarnya. Nombor perdana, contohnya cikgu bagi 5. Okey, nombor perdana saja. Jadi kalau tak tahu 900 bagi 5 berapa, buatlah. Kalau tak tahu, dan kamu tukar nombor, bagi 2. 900 bagi 5 cikgu tak tahu. 900 bagi 2 cikgu tahu, 450. Kalau bagi 2 lagi, dapat 225. Okey, memang tak boleh bagi 2 lah. So kena bagi 5. Cikgu pun tak tahu. Okey, tak tahu berapa 225 bagi 5 ni. Lagi je rasa. Okey, jadi 2, sebab tak boleh guna kalkulator kan. Jadi 22 bahagi 5, 5 darab 4, 20. Ada baki 2, 25 lagi. Jadi 5 darab 5. Jadi dapatlah 45. Boleh bagi 5 lagi, dapat 9. Boleh bagi 5? Tak boleh kan? Bagi 3. Dapat 3. Bagi 3. Dapat 1. Okey, jadi lepas tu kita boleh tulis yang ini sebagai, ini cerita nombor yang besar. Okey. Okey, jadi tapi zaman kalkulator ni sebenarnya boleh guna kalkulator. Okey, tapi cuma katakanlah tak ada. Kita pasangkan, buat satu pasang, ada 1 2, ada 1 5 dan ada 1 3. Jadi 2 darab 5 darab 3. 2 darab 5 darab 3. Jadi kita dapat apa? Okey, dah sini ada satu pasang, ini pun sepasang lagi.
Apa? 2 darab 5 darab 3, 30. Okey, dapat 30 darab 3. 30 darab 30, 900 lah. Jadi apa penting kita nak dapat dua nombor yang sama. Jadi jawapan untuk ini ialah punca kuasa 2 bagi 30 kuasa 2. Okey, jadi kalau kat sini pun kamu boleh faham lah, jawapan dia 30. Sini pun jawapan dia 30. Ada teknik yang berbeza saja. So, apa yang penting jawapan akhirnya adalah 3. Okey, soalan E sampai H. Untuk E, kita boleh tulis pecahan ni dalam bentuk punca kuasa 2, 2 tingkat. Punca kuasa 2, 49 per punca kuasa 2, 81. Okey, jadi kita dah tahu punca kuasa 2, 49. Apa dia? Mana 49? 7. Balikkan. Punca kuasa 2, 81 adalah 9. Jawapannya 7 per 9. Bagaimana dengan F? Tak ada pun nombor ni. Jadikan dia pecahan. Pecahan tak wajar. Macam mana nak jadikan pecahan tak wajar? 7 darab 9 tambah 1. 7 darab 9 tambah 1 per 9. Okey? Jadi yang atas ni 7 darab 9, kamu kena tahulah. 63 tambah 1, 64. Dapat 64 per 9. Dan seterusnya kita asingkan macam tu, iaitu punca kuasa 2, 64 per punca kuasa 2, 9. Adakah wajib tulis ni? Tak wajib. Ini baru nak menunjukkan awal-awal. Bila kamu faham ni sebenarnya, step ni semua tak perlu tunjuk. Jadi kalau kamu tahu dah, okey? Tu, tapi untuk ni untuk penerangan untuk yang belum tahu. Okey, jadi punca kuasa 2 bagi 84 bagi 64 ialah 8 dan punca kuasa 2 bagi 9 ialah 3. Adakah dia nak jawapan dalam bentuk pecahan bercampur? Kalau dia nak, kita bagi 8 bahagi 3. 3 darab 2 dapat 6. 8 tolak 6 dapat 2. Jadi jawapan dia 2 besar dan 2 per 3. Bagaimana kalau nombor tu pecahan tapi tak wujud dekat sini? Okey? So, salah satunya kita boleh permudahkan. Yang ini boleh dipermudahkan dengan membahagi 2. Di atas bagi 2, bawah membagi 2. Okey? Jadi kalau potong-potong lah masanya. Jadi akan dapat 25 per 64. Itu punca kuasa 2. Okey, jadi kita bayangkan saja penggunaan kita asingkan satu-satu. Jadi kita sebutlah punca kuasa 2, 25 bahagi dengan punca kuasa 2, 64. Dia dapat 5 dengan 8. Okey. So, bagaimana pula kalau 2.25? Ada 2 tempat perpuluhan ni macam mana? Ni kaitan dia dengan sini. Itu kalau kamu tahulah. Okey. Jadi, cara lain apa dia? Kita jadikan pecahan lah senang. Pecahan. Ini macam mana dia pecahan? Pertama ni punca dia tulis dulu. Ini dah 25 per 100. Mana 100? Perpuluhan 25 adalah 2 tempat perpuluhan. Maksudnya 0.25 itu maksudnya 25 per 100. Betul? Okay? 0.25. Kemudian CV 25 ni boleh memudahkan 25 100 ni. 25, 50, 75, 100. 25, 50, 75, 100. 25, 100. Maksudnya 1 dan 4. Punca kuasa 2 bagi 2, 1 per 4. Barulah kita tukar kepada
pecahan tak wajar, iaitu 2 darab 4 tambah 1 bahagi 4, dan kita akan dapat 9/4, dan punca kuasa 2 bagi 9 ialah 3, punca kuasa 2 bagi 4 ialah 2. So dapat 3/2, 3 bahagi 2, 2 darab 1, tolak 2, dapat 1. Jadi 1 besar, 1/2, 1/. Itu saja untuk 3/1. Okey, soalan seterusnya daripada latih diri 3.1E. Cari nilai bagi setiap yang berikut dengan menggunakan kalkulator. Berikan jawapan anda betul pada 2 tempat perpuluhan. Di kalkulator. Untuk punca kuasa 2 43, tekan je punca kuasa 2, iaitu sebelah sebelah ABC tu. Okey, tekan 43. Kalau untuk berapa tempat perpuluhan, dia nak 2 tempat perpuluhan. Kalau kita dapat sebenarnya ialah kalau kita bagi 3 tempat perpuluhan 557 kan. Jadi untuk 2 tempat perpuluhan dan belakang ni 7 berbesar pada 4 dan tambah 1 kat sini, jadi 6.56. Ini untuk 2 tempat perpuluhan. Soalan B, punca kuasa 2 bagi 37.81 dapat 6.148. Okey, jadi dah 3 tempat perpuluhan. Jadi 2 tempat perpuluhan di 4 sini, dan belakang adalah nombor yang lebih besar pada 4 tambah 1 sini, dapat 6.15. Yang 7/15 ni kena hati-hati sikit. Okey, satu cara je, jangan tekan punca kuasa 2 dulu, kamu tekan 7 bahagi 15 dulu. Dapat 0.466, tak apalah tu. Baru tekan punca kuasa 2. Bila tekan punca kuasa 2, kita tekan sama dengan, dia akan punca kuasa 2 kan nilai tersebut. Jadi kita akan dapat 0.683, 0.68, sebab belakang ni 2 tempat perpuluhan dekat 8, dan belakang tu nombor yang kurang pada 4 atau kurang 4 atau kurang, tak payah tambah, jadi 0.68. Satu lagi, mungkin kita boleh tekan kalkulator dengan punca kuasa, kita buat punca kuasa 2, tapi lepas tu kita buat bracket. Lepas tu tekan 7/15, tutup bracket. Macam tu juga. Jadi pastikan ni lah, pecahan ni bahaya sikit lah. Okey, dan soalan D, 12/5/6. Jadi kita boleh buat bracket lah. 12, macam mana nak buat 5/6, 12/5/6 tu. Jadi 12/12 tu, kita tekan ABC. Okey, dan itu maksud 12 lah tu. Lepas tu, okey, yang ni cikgu ada buat bracket. Cikgu tak punca kuasa 2. Okey, tekan punca kuasa 2, tekan bracket, tekan 12. Lepas tu tekan ABC. ABC tu untuk buat pecahan tu. Lepas tu tekan 5, buat ABC lagi, 6. Okey, itu maksud dia, kalau kita faham lah, 12/5/6, tutup bracket, dan baru tekan sama dengan. Kita dapat 3.582. 82 maksudnya sebabkan nombor tu lebih kecil pada 4, 3.58. Perpindaran kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, kita tengok kepada latih diri 3.1F. Apa soalannya? Anggarkan nilai bagi setiap yang berikut. Okey, jadi dia kata anggarkan nilai bagi setiap yang berikut. Jadi jawab A ialah 61 kuasa 2. Jadi untuk penganggaran, kita ambil 2 nilai. Okey, 2 nilai yang berkecil dan besar daripada nilai ini. Okey, jadi 61 kuasa 2 ni terletak di antara 60 hingga 70.
kuasa 2. Okey, jadi dua nombor yang tu kamu pastikan nombor dia tu adalah kosong, kecuali satu nombor di depan saja. Okey, jadi dalam kes ini sebab 60 puluh, jadi satu nombor tu 6, satu lagi 7. Okey, sebab 6 terletak di antara, okey, ni 6 dengan 7 lah. Okey, jadi kenapa nombor yang ini? Sebab senang nak kira. 60 darab 60, kita buat 6 darab 6 saja. 6 darab 6 ialah 36. Tapi ada 2 kosong. Jadi 3600. 7 darab 7, 49. 4900. Jadi antara 60 dan 70 ni, 61 ni lebih dekat dengan 60. Jadi kita kata 61 kuasa 2 adalah lebih kurang, bukan sama dengan, lebih kurang 3600. 22.5, kalau kita ambil nombor sebelum dan selepas, dia akan terletak di antara 20 dan 30. Sekali lagi kita ulang, nombor yang kita ambil ni mesti melibatkan kosong. Jangan ambil 21, sebab 21 nak darab 21 complicated. Jadi kita ambil saja yang dia akan kosong, 20 dan 30. Jadi 22.5 lebih dekat dengan 20 lah. Okey. Jadi 20 kuasa 2 ini lah 20 darab 20, iaitu 400. Yang ini 900. Jadi 22.5 kuasa 2 ini lebih kurang 400. Kalau 8.7, dia lebih dekat dengan satu digit lain yang ada kosong, iaitu lebih kurang dengan yang ini 10 kuasa 2. Okey, sebab nombor sebelum ni tu biasanya kita kalau kamu nak reka dalam melibatkan tidak yang melibatkan dua nombor, sebab ni satu nombor, kita boleh juga lebih tepat lagi sebab ni satu nombor je. Kita letak 8.7 kuasa 2 ni terletak di antara 8 dan 9 kuasa 2. Antara 8 dan 9 mana lebih dekat? Dia lebih dekat dengan 9. Okey, jadi yang ini akan terletak di antara 64 hingga 81. So 8.7 lebih kurang 81. Tak sampai 81 lah, sebab 9 kuasa 2 81, jadi 8.7 lebih kurang 81. Kalau yang ini pula, kita ambil satu nombor yang sebelum dan selepas. Okey, jadi dia terletak, dia dekat dengan kita ambil satu desimal ni, dia lebih kurang macam ni. Kalau kita letak negatif 0.188 kuasa 2 ni adalah dia dekat lebih kurang dengan negatif 0.2. Okey, kita tak letakkan lagi range kan, letakkan satu nombor je. 0.18. Nanti 0.1 ke 0.2. Lagi nombor lain tu biar kosong. Okey. Jadi kalau yang ini negatif 0.2 ialah akan dapat dalam 0, sebab ni 0.2 darab 0.2, kamu akan dapat apa? Dapat 4, tapi ada 2.12. Jadi dapat 0.04. Jadi kurang 0.04. Okay, untuk menganggar punca kuasa 2, kita kena rujuk pada nombor yang kita buat tadi, iaitu pada latihan 3.1. Kita rujuk balik pada nombor ni. 1 kuasa 2 ialah 1. Jadi punca kuasa 2 bagi 1 ialah 1. 2 kuasa 2 ialah 4. Punca kuasa 2 4 ialah 2. 3 kuasa 2 ialah 9. 4 kuasa 2 16. 5 kuasa 2 25. 6 kuasa 2 36. 7 kuasa 2 49.
8 kuasa 2 64, 9 kuasa 2 81, 10 kuasa 2 100, 11 kuasa 2 121 dan 12 kuasa 2 ialah 144. Jadi punca kuasa 2 bagi 34 tengok sini, 25 dengan 36. Jadi punca kuasa 2 34 ni terletak di antara punca kuasa 2 bagi 25 dan 36. Kita letak gitu. Jadi antara 25 dengan ni mana dekat dengan 34? 34 dengan 36 ke 34 dekat dengan 25? Jadi ini lebih dekat. Jadi okey, jadi punca kuasa 2 34 adalah lebih kurang 6 sebab punca kuasa 2 36 adalah 6. Maksudnya jawapan dia tu 5 perpuluhan berapa lah kalau kamu tengok kalkulator. Okey, jadi bila kamu bundarkan akan dapat 6. Kemudian 17.4 ini terletak antara 16 dan 25. Jadi kamu kata punca kuasa 2 bagi 17.4 adalah terletak di antara punca kuasa 2 bagi 16 hingga punca kuasa 2 25 dan 16 lebih dekat dengan 17.4. Jadi punca kuasa 2 17.4 adalah lebih dekat dengan 4, lebih kurang 4. Okey, tapi dia 4 lebih lah sebab punca kuasa 2 bagi 16 ialah 4. Jadi kalau punca kuasa 2 bagi 17.4 adalah 4 perpuluhan tetap. Seterusnya 128 128 ada tak? 121 dengan 144. Jadi kita kata 128 punca kuasa 2 ini terletak di antara punca kuasa 2 121 hingga 144. Jadi 128 lebih dekat dengan 121. Jadi punca kuasa 2 bagi 128 adalah 11 kerana punca kuasa 2 11 adalah punca kuasa 2 121 ialah 11. Dan akhir sekali 0.85. Tengok 85 85 ada tak? Okey, iaitu ini. Antara ini. Tapi kamu kena pandai lah. Ini 2 tempat perpuluhan, itu pun kamu kena jadikan dalam 2 tempat perpuluhan. Jadi punca kuasa 2 bagi 0.85 adalah terletak di antara punca kuasa 2 bagi 81, bukan 81 okey, dengan 100. Sebabkan ini 2 tempat perpuluhan, ini pun jadikan 2 tempat perpuluhan, jadi 0.81 dan ini ialah 1.00. Nombor asal tu kamu ambil untuk dapat menganggarkan nombor tu. Okey. Jadi tetapi jadi yang ini kamu kena uji kaji sedikitlah. Kalau 9 kuasa 2 81. Jadi kalau 0.9 darab 0.99. Okey, nampak tak? Bahawa 9 darab 9 81. Ini ada satu titik perpuluhan, ini ada satu titik perpuluhan, jadi 1 2 dot. Okey, jadi untuk nombor yang punca kuasa ini yang ada 2 titik perpuluhan, jawapan dia itu ada 1 titik perpuluhan, iaitu kalau punca kuasa 2 bagi 0.81, jadi punca kuasa 2 untuk ini adalah 0.9. Jadi kalau dia banyak lagi tempat perpuluhan tu, kamu boleh cubalah. Okey, boleh cuba. Tapi kalau titik ni kita nombor yang pertama dan kedua je yang penting. Okey. Jadi punca kuasa 2 bagi 0.85 adalah lebih kurang 0. Sebab apa? Dia lebih dekat dengan 0.1 kan? Lebih kurang 0.9. Okey, jadi itu saja untuk latih diri 3.1 F. Latih diri 3.1 G nombor 1. Cuma ada satu soalan je. Aileen mempunyai sehelai kain berbentuk segi 4 sama. Luas kain adalah antara 6,400 cm persegi dengan 12,100 cm persegi.
Dia ingin menggunakan kain itu untuk menjahit sehelai alas meja berbentuk segi empat sama untuk menutupi muka meja berbentuk segi empat sama dengan panjang 92 cm. A. Berapakah panjang kain dalam sentimeter yang dapat dijahit oleh Aileen? Okay, jadi sekarang ni kita mempunyai segi empat sama, luasnya 6,400 hingga 12,100 cm persegi. Okey, jadi inilah penggunaan punca kuasa. Okey, jadi disebabkan kita kena tahu bahawa segi empat sama, panjang sisi ni, setiap satu sisi ni adalah sama. Panjang tu sama. Jadi kalau luas ialah 6,400, kamu kena cari dua nombor yang didarabkan akan dapat 6,400. Jadi dalam bahasa yang lebih bahasa untuk topik ini adalah punca kuasa lah. Jadi kita cari punca kuasa 2 bagi 6,400 dan juga punca kuasa 2 bagi 12,100. Jadi punca kuasa 2 bagi 6,400 ialah 80. Okey, 80 cm. Dan punca kuasa 2 bagi 12,100 ialah 110. Jadi sisi ini adalah di antara 80 cm hingga 110 cm. Jadi untuk menjawab soalan ini, berapakah panjang kain dalam sentimeter yang dapat dijahit oleh Aileen? Okey, jadi cikgu sebenarnya sedikit confused dengan soalan ini. Dapat dijahit itu maksudnya apa? Okey, jadi pada cikgu, dia boleh jahit antara 80 hingga 110. Okey, jadi inilah dia boleh jahit. Tetapi untuk menutup muka tu berbentuk segi empat sama dengan sisi. Okey, jadi masalahnya sekarang ni meja muka meja itu bersisi 92 cm. Dia nak tutup seluruh. Okey, jadi bila kain tu panjang antara 80 hingga 110, yang dia boleh jahit antara 80 hingga 110 lah. Tapi kalau dia nak perlu tutup semua, syarat dia buka tu mesti 90. Okey, seperti jawapan yang dia beri belakang, dia kata jawapan itu ialah 92 hingga 110 cm kerana kehendak supaya tutup seluruh ini. Okey, tapi disebabkan kain tu kalau tak cukup 92, macam mana nak jadi 92? Kain tu mungkin 6,400 cm persegi. Jadi mana boleh jahit 92? Okey, tapi insya-Allah dalam peperiksaan tak keluar soalan macam ni, soalan yang ada double meaning, yang tak boleh nak dipikirkan secara ni. Nak ini ada tapi jawapan dia lain pula. Okey, jadi jawapan dia ialah 92 hingga 110 cm kerana kehendaknya supaya tutup seluruh ini. Tutup seluruh ini ataupun melebihi. Tutup melebihi bolehlah. Tapi kalau kain tak cukup, nak buat macam mana? Itu je persoalan cikgu. Okey? Ni jawapan belakang lah. Right. Dan sama pada B. Aileen bercadang menghiasi sepanjang tepi alas meja itu dengan renda putih yang berukuran 4.5 meter supaya alas meja itu kelihatan cantik. Adakah panjang renda itu mencukupi? Okey, jadi soalan ni jelas. Okey, dia nak buat renda pula hujung ni. Berapakah yang diperlukan? Berapakah panjang rendahnya? Okey, yang diperlukan
ialah 92 darab 4 hingga 110 darab 4. Sebab satu sisi kalau kamu nak jahit 110 tu lah. Okey? Okey, itu kalau kamu nak jahit ikut ukuran ni tadi. Kalau kamu nak jahit cukup-cukup, kita tengoklah ukuran tu berapa. Iaitu 92 darab 4, iaitu 368 cm hingga 440 cm. Tetapi kain yang diberikan itu dalam ukuran meter. Jadi kita tukar ni ukuran meter, ataupun yang 4.5 meter itu adalah 450 cm. 450 sebab apa? 1 meter 100 cm. Jadi 4.5 darab 100 dan 450 cm. Jadi dengan penggunaan, katakanlah dia dah buat ukuran tadi, ditutup lebih pada ni, maknanya meja tu ukuran 92 tu dalam tu je dia buat lebih. Okey, jadi kalau dia buat lebih, maknanya maksimum pun 110 cm saja. Jadi akan menggunakan 440 cm. Jadi kain yang ada 450. Jadi jawapan untuk ini adalah cukup ataupun je. Kainnya mencukupi. Okey, alasan seperti yang cikgu beritahu tadi.